unboxing kali ni aku nak unboxing apa adalah aku nak review sekali. Sebelum tu kita kena keluarkan pisau ajaib. Macam biasa lah kan, kalau tak ada pisau ajaib macam mana kita nak buka? Nak unboxing kita buka macam kita buka durian macam biasa lah kan. Lepas tu kita nampak lapisan tadi ada surat khabar yang sangat hebat. Dan inilah barang-barang yang bakal kita unboxing. Dah unboxing pun cuma nak review kat korang je. Barang-barang yang sangat padu dan sangat-sangat mantap. Okay, jom kita buka bungkusan yang pertama ni. Bubble wrap tu sangat-sangat tebal dan sangat-sangat padu. Dah nampak dah kelibat di sikit kan. Aku beli semua ni dekat rakan Facebook. Dijual load, dijual sekali semua. Okay, yang pertama ni Gara-Garanda. Kena tak? Kaiji ni pun Wolfman. Lepas tu ni Turtle Bazooka dari CD Ultraman pula. Dari CD Kamen Rider V3. Ni Kamen Rider Stronger ni Kamen Rider yang jahat tu, Shocker punya Kamen Rider X. Jom kita buka ke bungkusan yang kedua ni pula. Ada apa yang kita boleh dapat. Kita dapat Kamen Rider V3. Lepas tu tentera dia yang tak guna tu. Lepas tu dapat Rider Man dan Kamen Rider J. Kamen Rider J ni pun hampir semua Kamen Rider yang aku dah ada Kamen Rider. Aku semua nak Kaijin je sebenarnya. Tapi terpaksa beli semua. Ni dapat 3 tag EX ni. Kamen Rider Ichigo. Lepas tu Sky Rider. Lepas tu dapat Kamen Rider Nigon. Nigon ni aku tak ada lagi. Lepas tu dapat Chameleon, Kaijin Chameleon ni. Kita terus pergi ke bungkusan seterusnya. Bungkusan ke berapa? Ketiga ke empat dah? Entahlah. Dah nampak sikit dah nampak sikit apa di dalamnya. Kamen Rider Amazon. Dapat Shocker punya tentera yang tak guna ni lagi. Dapat Scizors Jaguar. Mantap kan. Lepas tu dapat Kamen Rider Nigo. 2 Kamen Rider Nigo ni. Lepas tu dapat Kamen Rider Z-Cross. Dan dapat Kamen Rider Zo ni. Kamen Rider Zo rare gila weh. Ini dapat juga. Sebab tu lah aku nak beli load ni kan. Sebab nak dia je. Bungkusan seterusnya dapat apa benda tadi aku tak ingat lah nama dia. Macam dekat mereka ni. Lepas tu dapat Ika Devil ni pun favourite aku juga. Gaijin favourite aku. Lepas tu dapat Shadow Moon. Dapat Kamen Rider Black RX. Bapak mantap weh. Bungkusan yang terakhir kot. Tak silap aku. Betul lah. Dapat Spider-Man. Bukan Spider-Man yang Marvel. Lepas tu dapat Neon Knight. Dan dapat lagi dia punya tentera ni. Dapat Kamen Rider Super One. Dan Kamen Rider Shin. Okay, tu je kot. Ada lagi lah. Dan yang terakhir Kamen Rider Black. Semua Kamen Rider hampir aku dah ada. Hampir semua aku dah ada. Yang Kaijin je yang aku nak. So ada yang aku nak jual. Macam Kamen Rider Nigo tadi, Kamen Rider Zo aku tak jual. Yang selebihnya memang aku nak jual. Okay, tu je lah.